yang saya hormati saudara student untuk pelayan MITP dan rakan-rakan beliau, Tuan Tuan Ibrahim Teman dan semua ahli-ahli panel ataupun penceramah dan para hadirin dan hadirat yang saya hormati dan kasih sekian. Bila kita dengar saudara student cakap dengan begitu semangat itu, kita kena tahu bahawa orang India tidak ada pilihan lagi. Apa yang kita perlu adalah keadilan. Keadilan secara cepat. Kita perlu itu. Sebab kita tahu ramai mengatakan bahawa PAS ini satu parti yang ekstrim, satu parti yang tidak menjaga kepentingan orang bukan Islam. Saya negeri Terengganu telah membuktikan. Selamat datang Tuan. Selamat datang. Negeri Terengganu, saya pejabat khas Haluan bukan Islam yang terbesar di negeri. Orang India, orang Hindu. Setelah mereka mengatakan PAS itu meminggirkan orang bukan Islam itu, memang tak betul. Hari ini kita nampak, saya begitu kagum ataupun rasa semangat bila saudara sudah bercakap. Apa kata orang, momentum, Apa yang kita orang India perlu hari ini? Kita perlu keadilan. Mana kita nak cari keadilan? Kenapa kita bersama PAS? Saya cakap dalam konteks PAS, saya dalam Dewan Himpunan Pendukung PAS. Keadilan, kalau kita nak tahu pada tempatnya, orang India hari ini perlu bersama Perikatan Nasional. Sebab orang India tidak ada pilihan lain. 2015 mereka mengharapkan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim, dewa, macam dewa. Hari ini ditipu. Apa yang membezakan PAS Perikatan Nasional dengan parti-parti yang lain? Apa yang membezakan? Tahap keadilan. PAS dijamin oleh Islam. PAS ada perhitungan dosa dan pahala. Ini penting. Semua kita kena tahu. Bila kita orang India bersama PAS, wajib orang Islam menjaga kita. Kita ahli zimmi dalam PAS, dalam Islam. Orang bukan Islam yang bersama dengan orang Islam. Wajib orang Islam menjaga. Tuntutan agama itu. Bagaimana kita kata PAS itu satu yang ekstrim. Bila kita kata pasal keadilan, tahap keadilan dalam Islam itu cantik. Saya selalu melafazkan surah Al-Maidah ayat 8. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu sentiasa menerangkan kebenaran dan menegakkan keadilan demi Allah. Jangan sekali-sekali kebencian kamu terhadap sesuatu kamu itu mendorong kamu melakukan ketidakadilan. Hendaklah kamu laku adil kepada sesiapa jua, karena sikap adil itu dihampir dengan takut. Tetaplah kamu kepada Allah, karena Allah mengetahui dalam apa yang kamu lakukan. Jaminan Al-Quran kepada Islam dan bukan Islam. Apa kita nak lagi? Cukuplah. Kalau hari ini orang India nak menikmati kesejahteraan, mereka tidak ada pilihan lain. Mereka dah cuba semua pilihan, betul? Semua dah pilihan. Mereka kena dengan Perikatan Nasional. Satu parti yang dapat menjamin ia adalah sesuatu agama orang apa. Dan kita perlu wujudkan kuasa ketiga ini. Apa itu kuasa ketiga? Orang-orang India bersama orang-orang Islam. Jadi kuasa ketiga. Kita tidak ada pilihan lain. Kita nak harapkan MIC. Hancur lebur. Seperti saya sudah katakan. Satu bahan ketawa. Orang Melayu ada PAS dengan UMNO. Mereka ada pilihan. Orang Cina MCA dengan DAP. Orang India apa?
hari-hari dipikirkan, dipinggirkan, hari-hari diperlekehkan. Bagaimana kita nak mendapatkan diri kita? Hanya bila kita bersama Perikatan Nasional. Saudara-saudara, there's no choice. The Indians have got no choice already. Wajib mengundi Perikatan Nasional. Bukan mengundi, wajib. That's very important. Sebab bila kita bersama PAS, kita menyebarkan kasih sayang. Kita meranahkan kebangsaan dengan kasih sayang. Kita mengajak semua bersama kita. Saya tidak menafikan PAS memperkasakan agama. Memperkasakan agama itu bukan ekstremisme. Ekstremisme itu bila agama itu menghalang agama lain menganuti agama lain. Memperkasakan agama bukan ekstremisme. Itu kita faham. Judi dan arak, semua agama larang. Beritahu saya satu agama yang katakan boleh undi apa tu berjudi dan arak. Tiru Quran. Waktu buku suci orang Hindu mengatakan pemabuk-pemabuk sebagai bangkai berjauh. So kita harus berterima kasih kepada PAS. Sebab PAS juga melaksanakan undang-undang kita. Itu melarang arak dan agama. Sebab mereka ada punca kuasa. PAS ada punca kuasa untuk menutup permis judi dan mengawal arak. Kita tidak ada. So kita harus berterima kasih. Bukannya marah kepada mereka. Ini penting untuk kita memahami. Rasuah. Hari ini you tengok. Prinsip semua habis. Anwar Ibrahim dah hilang prinsip semua. PAS masih bersama dengan prinsip. Kalau kita terus menegakkan keadilan, kita akan pastikan kita akan menghapuskan rasuah. Sebab dalam Islam, hadis yang diriwayatkan Al-Tirmidzi, penerima dan pemberi rasuah itu dia akan diumbankan dalam neraka. Ini untuk kita. Kalau orang India nak bersama, nak bersejahtera, nak memastikan kita hidup harmoni, kita tidak ada pilihan lain. Keadilan. Tidak ada perkauman dalam Islam. Surah Al-Jarat ayat 13. Wahai manusia, kita dijadikan lelaki dan perempuan berpuak-puak untuk kenal mengenali. Yang paling mulia di sisi Tuhan adalah orang yang bertakwa. Dan tidak ada paksaan dalam Islam. Ayat kafirun, lakum dinukum waladin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Mana ada ekstremisme dalam Islam? Saya mengajak bersama-sama dengan MIDP untuk orang India khususnya renung kembali. Apakah yang mereka harus, siapa yang mereka harus mengundi? Tengok tadi Ustaz. Nombor 2. Kalau nombor 2. Bagaimana rendah dirinya beliau. Kita kena membawa di air kuning ini satu referendum. Satu referendum untuk Anwar Ibrahim. Oh, jangan, don't take us for granted. Seperti katakan kita ada satu lagi PSN. Saya tidak menafikan hak PSN itu dengan calon dia itu. Saya tidak menafikan itu hak dia. Tetapi kita perlu ada bargaining power. Mana bargaining power kita? Kalau kita 7% saja dalam Malaysia itu, what is our bargaining power? We must be with a party that has bigger power. Perikatan Nasional. Bagi sokongan kepada Perikatan Nasional. Baru kita boleh letakkan semua atas meja. Look, the Indians and support us. It's time for you to take care of us, right? Ini menjadi hak kita. Jangan kita nak cakap benda yang tak. Benda yang dia cakap kalau PAS pemerintah semua tokong dan semua kuil akan dirobohkan.
My dear friend, pergi tengoklah di Kelantan dan Terengganu. Sokong dan kenapa kita why are we so involved with perception? Bila lembuan dia kata gitu, tak jadi pun dia percaya. Pergilah ke Kelantan tengok. Truth must be investigated independently. Kebenaran wajib dikaji secara bebas. Harus kita tahu kebenaran itu. Sekarang jangan orang kata PM, pas ada yang itu, pas ekstrim. Mana ekstrimnya? Mana tahu? Kalau ekstrim, dia tak akan jadikan saya harus menjadi besar. Kalau bukan Islam. Itu perlu. Sekarang sekarang untuk kita, orang India khususnya, bukan meninggal. Tengok, fikir. Mana halau tuju kita? Mana halau tuju anak-anak cucu kita? Where are we going to go from now? Kita tidak pilih yang lain. Tapi ayat kuning 26 April ini pastikan orang India mengundi mereka. Kalau mereka ingin kesejahteraan, keharmonian dan the bargaining power to protect our rights, itu saya dapat katakan. So saya sekali lagi meraih pada semua pemudi India untuk dia jujur naik sama pastikan mengundi, jangan tak mengundi. Kalau kita tak mengundi, kita hilang hak kita. Jangan cakap pasal hak kita. Everyone must come out to vote. Kalau kita tak undi, Perikatan Nasional bersama, tapi kawanlah bersama kita. Be our friend. Bila bersama kita, kita akan tahu bahawa bagaimana baiknya kita. Perjuangan kita. 60 tahun, hari-hari kita cakap. So kita berharap DAPP bersama MITP dalam Perikatan Nasional ini dengan gerakan dan dengan bersekutu dapat sama-sama berganding bahu membawa suatu perubahan kepada orang India, perubahan yang mewujudkan keharmonian kesejahteraan dan mewujudkan sebuah Malaysia yang maju berkat dan sejahtera. Yang terima kasih.